ADMAT Form 4 Chapter 1 Function. Buku ni, soalan ni. Dia bagi FG, dia bagi G. Nak cari F, macam mana? Inversekan G. Yap, jadikan X kat situ, lepas tu tolak 1 jadi tambah 1, darab 4 jadi bahagi 4. Kemudian nak masukkan inverse function ni dekat dalam composite function. Sediakan composite function dulu, kita ada G, maksudnya kena letak belah kanan jadi G inverse X. Okay, kalau ada F inverse, letaklah belah kiri. Kemudian cara bacanya akan jadi G inverse dalam FG. So nak masukkan G inverse dalam FG, kena letak FG dulu. FG 2X tambah 3 macam gini. Tapi itu kalau FG. Tapi dekat dalam ni ada G inverse, maksudnya yang itu kena tukarkan jadi G inverse X. Masukkanlah terus. So benda boleh potong, kita potong. Jadi kembang-kembangkan dekat situ, nanti dapatlah macam ini. Tapi yang ini tak cukup smart. So kita nak satukan mereka macam mana? Samakan bawah dia, bawah darab 2, atas pun darab 2. Kemudian kita dapat kat sini masih sama Yang belah kanan ni dapat 6/2 macam gitu. Dah sama kan? Bila bawah dah sama, boleh satukan yang atas. Lepas tu selesaikan kat atas. Itulah dia kita punya Fx. And this will be our final answer. Shut up.